Okey. Yang peliknya dia hari ni PH tidur sebantal dengan Barisan Nasional. Orang yang dia lawan berpuluh tahun, hari ni dia tidur sebantal dengan Barisan Nasional, tapi mimpi berlainan. Mimpi berlainan. Dia itulah kadang-kadang kita pelik Barisan Nasional ni dalam keadaan sekarang. Dulu DAP ni takut dengan Barisan Nasional, tapi hari ni UMNO Barisan Nasional dia nak kekal berkuasa, dia terpaksa bertungkatkan DAP. Kalau dia tak bertungkatkan DAP, dia jatuh. Sebab apa saya cakap? Kalau saya difitnah sehingga satu Malaysia percaya sehingga jatuh, hari ni saya takkan bersama balik dengan orang fitnah saya tu. Saya takkan bersama. Tapi Barisan Nasional dia tak tahu malu. Dia sanggup. Pertama, kepala yang memfitnah dia tu salah satu tu berada di Negeri Sembilan. Adun Cenah. Betul? Anthony Loke. Tapi hari ni mereka jadi sahabat yang baik. Sahabat yang baik tapi dalam kepura-puraan. Demi kuasa. Demi Betul. kuasa.